Weh, banyak gila dia punya Klimomo. Besar, kuning and gatal. Klimomo macam ni, selalunya kulit kepala mesti berminyak. Doktor panggil seborrheic dermatitis. Kulit kepala berminyak macam ni, fungus ni cukup suka kulit kepala hang yang berminyak. Nama dia Malassezia globosa. Kulit kepala hang berminyak, janganlah sesekali ada fungus ni. Kalau tak, jahanam rambut hang. Selagi tak ada fungus, selagi kulit kepala berminyak saja, ada dandruff, korang cari shampoo yang ada SLES, sodium laurate sulfate. Sebab apa? Memang ada kajian menunjukkan SLES cukup bagus untuk hilangkan lebihan berminyak pada kulit kepala. Sebab ni sebum gland korang ni terlalu aktif. Sebab tu kulit kepala berminyak, berkilat-kilat tu. So guna SLES untuk remove excessive oil. Contoh macam K-Line Scalp Shampoo ni, dia ada SLES, sodium laurate sulfate. Yang aku perasan kat TikTok ni, antara misleading yang ramai percaya, shampoo SLES bahaya, SLES bahaya. Sebenarnya ikut kepada jenis-jenis kulit kepala hang juga. Kalau hang jenis kulit kepala kering dan Klimomo putih-putih, yang ni dry scalp dandruff kita panggil. Kalau hang jenis macam ni, shampoo yang ada SLES tak sesuai untuk kulit kepala hang. So hang tak payah pakai. Hang cari shampoo yang tak ada sulfur. Kita panggil sulfur free. Sulfur hanya sesuai untuk minyak sahaja. Sebab tu aku sarankan SLES untuk korang yang ada masalah kulit kepala berminyak. Dalam K-Line Scalp Shampoo ni juga ada ekstrak ginseng. Ginseng ni power. Memang strong evidence lah. Hang boleh refer satu artikel lah. Menggabungkan 40 cohort study. Melibatkan pasien yang ada masalah androgenetic alopecia. Ni, rambut gugur sebab hormon testosteron rendah. Apa dia buat? Dia bagi Korean Red Ginseng Extract. Dalam masa 24 minggu, ginseng extract effectively increase hair density dan thickness. Ginseng memang ada kajian, dia improve blood circulation. Kalaulah pengaliran darah cantik dekat kulit kepala, dah tentu-tentu akar rambut akan lebih subur. Sebab akar rambut terima banyak darah. Darah kan carry nutrient. Ada extract lemon, extract cinnamon. Yang ni tinggi antioksidan. So, memang strong evidence lah, cinnamon yang ada antioksidan dapat melindungi akar kulit rambut daripada radikal bebas. Apa kena ingat, antara punca rambut gugur adalah radikal bebas. So K-Line Scalp Shampoo ni aku sangat recommend dekat korang yang ada kulit kepala macam dia ni. Kulit kepala berminyak, tengok dandruff pun besar-besar dan colour kuning. Tu tanda-tanda kulit kepala memang jenis berminyak. Ni hasil dia selepas sebulan pakai shampoo ni. Weh, gila, lembut nak mampu. Memang mantap lah. Kulit kepala aku ni, boleh pakai tak shampoo ni? Ni, hampa tengok elok. Kulit kepala aku adalah jenis berminyak. Nampak? Tapi tak ada dandruff. So shampoo yang ada SLES, aku boleh pakai lah. Tapi kes macam kulit kepala aku, sebab tak ada dandruff, tak payah kekak shampoo. Contoh 3 kali, 4 kali seminggu dah cukup. So tak perlu shampoo hari-hari. Okay?